Siapa yang selalu asam lambung tak lega-lega? Dengar ni. Kalau dah try probiotik macam-macam tapi asid tetap naik, itu tandanya perut kau sedang terhimpit. Ramai ingat pedih ulu hati ni sebab lambat makan. Padahal sebenarnya bahagian atas perut kau dah naik ke dada tanpa kau sedar. Itu yang orang panggil hiatal hernia kecil. Dan benda ni ramai tak tahu tapi sangat biasa. Dah kena bedah masa tu, Assalamualaikum lah. Isteri aku sendiri pun dulu alami benda sama. Makan jaga. Air manis dia jarang sentuh. Makan pedas pun slow. Setiap pagi pula dia rajin brisk walk keliling taman. Tapi pelik, pedih ulu hati tetap datang. Kadang masa tidur, kadang masa baring, kadang masa perut kosong pun rasa asam lambung naik tekak. Paling teruk, angin tersekat sampai dada rasa ketat. Sampai satu malam, dia cakap ke aku dengan muka lesu. Abang, sayang kenapa dah cuba ubat, minum air halia, elak kopi semua, tapi pedih tak hilang juga. Aku terus bawa dia jumpa pakar penghadaman. Doktor terus scan dan cakap, ini bukan pedih ulu hati biasa. Ini tanda hiatal hernia kecil. Bahagian perut naik ke dada dan tekan kawasan esophagus. Sebab tu asid naik tak berhenti. Maksudnya benda ni bukan sebab pedas. Bukan sebab kopi semata. Tapi sebab perut terhimpit dari bawah dan diafragma lemah. Banyak orang tak tahu. Pedih ulu hati yang datang hari-hari sebenarnya datang dari asid naik balik ke tekak, perut naik sikit ke dada, angin terperangkap tengah-tengah dada, usus radang, perut tak stabil, stres buat asid jadi lebih aktif. Sebab tu makan ubat pun kadang tak settle. Punca dia dekat asas perut dan usus. Aku terus rekomen isteri aku cuba lendir raja, herba yang fokus tenangkan usus dan perut dari dalam. Fungsi dia, tenangkan radang dalam usus dan perut, punca GERD. Kuatkan lapisan esophagus supaya asid tak senang naik. Kurangkan angin terperangkap, stabilkan sistem penghadaman. Kurangkan tekanan dalam perut, benda yang trigger hiatal hernia. Dia amal 3 biji sehari, pagi, tengah hari, malam. Aku siap pesan beli terus 2 botol untuk stabilkan perut dari minggu pertama. Hari ketiga, pedih dah kurang. Hari kelima, sendawa dah makin lega, angin tak tersekat kat dada. Hari ketujuh, dia sendiri cakap, sekarang dia dah boleh tidur lena, tak terkejut tengah malam sebab asid naik. Dan paling best, dada tak rasa ketat macam dulu. Pagi tu membuang pun mudah. Yang penting, lendir raja bukan herba sembarangan. Ada kajian Universiti Antarabangsa tentang ulmus rubra, bahan pertama diguna pakai di Malaysia, yang sangat membantu stabilkan GED dan perut sensitif. Lulus ujian makmal bertauliah, selamat. Sebab guna bahan natural untuk lapisi perut, tenangkan radang dan stabilkan usus. Kalau kau tengah hadap pedih ulu hati yang datang hari-hari, jangan biar sampai makin teruk. Sebab hiatal hernia kecil ni memang selalu jadi bila perut asid tak stabil. Tenangkan perut dari akar. Baru asid tak naik, cuba lendir raja 3 biji sehari. Nak kesan cepat, ambil 2 botol untuk reset perut dan usus betul-betul. Aku baca review pun ramai yang dah sembuh dari pedih ulu hati ni. Klik back kuning sekarang. Settle masalah dari akar, baru asid boleh turun.